Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu memeterai perjanjian kerjasama strategik dengan Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Merayu ITM dalam aspek perkongsian sumber perpustakaan, pengurusan perpustakaan dan sains maklumat. Satu majlis pertukaran memorandum persefahaman MOU telah diadakan yang disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah dan Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Teknologis Dr. Syahrin Syahib Sahibuddin bertempat di Ruang Legar Aras 7 Chancellery Tuanku Said Sirajuddin UiTM Shah Alam Selangor. Memorandum persefahaman itu memberi tumpuan utama kepada kerjasama perkongsian ilmu dan sumber rujukan universiti, penganjuran program, pembangunan koleksi jawi dan kepakaran staf. MOU ini memperincikan 7 bidang kerjasama utama yang membawa impak besar kepada kedua-dua institusi dengan membangunkan sistem digital pintar yang membolehkan pertukaran data secara masa nyata, mempercepatkan proses pencarian maklumat dan memperluas jaringan rujukan untuk komuniti akademik kedua-dua universiti. Melalui kolaborasi ini akan membuka lebih banyak ruang kerjasama antara PPI UMK dan PTAR UiTM dalam aspek integrasi data perpustakaan yang selaras dengan hasrat untuk mewujudkan ekosistem maklumat yang cekap, selamat dan mesra pengguna.